tahu pun Pagi-pagi kita sarap dekat kedai akak ni. Ada roti canai, ada apa Ini macam-macam ada kedai ni. Makanan macam dekat Kelantan lah. Macam-macam tu ada makanan lah. Pulut sambal nanti. Okey. Bayar kat sini Ha? Boleh. Okey. Banyak Jadi pekat. Nampak kau tengok. Kau TS Lipis. Bukan yang Gen Z. air macam semalam ke? Yang ada 3 layer tu kan? Bukan. Asal saya terkait sekali ni. tak kacau, main tak kacau. Asal saya terkait sekali ni. Nampak aku cakap betul tak? Dia orang biasa mesti panggil ni. Dia ni sukatan tu memang macam tu lah. Cik, saya 4 segi je yang lupa. 4 segi ya. Kedai ni sibuk lah. Sibuk lah kedai ni, bagus lah kedai ni. Sana dia sibuk.
Terbuka. Apa ni? Oh, mati buat dah mati ni. Keluar dulu tu jajan mati buat juga. Lokasi sudah bagi ya? Sudah bagi dah? Oh lain tu orang. Bukan. Oh bukan. Gajah pula, gajah. Gajah ni. Yang terpancak. Nampak tu yang terpancak tu. Tu dia nampak tu kat depan tu jantan. Macam terkejut tengok tu. Macam terkejut tengok petang.
Apa suka dia kalau yang itu. Boleh zoom, boleh zoom. Nampak baik. Tu dia. Boleh, boleh zoom. Apa kan baru first checkpoint ni. Gila. Okay, mana? Mana? Dapat mana? Okey dah, jom dulu. Malu orang tengok. Jom jom. Aduh. Semua ni. Sini apa dia buat dia kat sini ni? Dia suruh kau Umi ambil gambar. Habis lah. Lebih gelak daripada gambar Dia suruh ambil gambar. Memang masak. Dia lain sikit. Macam tak ada orang. Oh, mungkin belum waktu kot.
Wow. Macam bandnya ni. Air kelapa Nama dia apa ni? Apa? Nama dia apa? Kelapa apa? Aiskrim kelapa. Oh, aiskrim kelapa ya. Okay, kelapa. Babi habis lah babi. Ya. Habis lah. Tengah dekat kakak ni lah. Apa? Buat daripada bawah ke atas. Bukan daripada ke atas ke bawah. Dengki betul kau punya dulu. Buat macam mana tu? Kak, dia tu chef tu. Apa-apa dia nak rasa. Kerja dia tukang masak. Ha. Allahu Akbar. Ini dah dah. Lambat nak abang order situ. Lambat ya dia. Ada order ramai. Order ni pun. Di sana. Jangan berlidah sangat. Ini ni. Okey. Dia pun nak buat. Tahu tak apa? Janganlah awak dia tak bersemangat. Dia rapat kan. Ada dengan kaki naik atas. Dia dengan saji tak apa. Siang ni. Buat ambil orang Ha? Apa? Kaya. Oh, orang sini ambil sana lah. Berapa orang sini sewa dia cari je? Hari. Satu hari berapa? Dalam 200. Kita ambil dekat Kangak lah. Kita datang sana tempat dia. Ya. Tunggu satu tempat lah. Datang mana? Satu hari 7 200 lah. RM. Ya, 200 ringgit. Ini 10 orang. Oh, pusing-pusing lah. Di mana biasa dia orang satu hari je lah. Satu hari dia balik lah. Oh, 2 hari Habis tidur kat mana? Kat barat. Oh, kat barat. Balik lah. Orang. 10 orang 10 orang 1,700 bagi je satu hari 70 Rebel nak pergi mana di bawah Malah boleh. Hari tu yang dia orang pergi tu berapa seorang 900. ha? Seorang 900. Ambil kat rumah ni. 900 ni seorang Gila. 900 hotel semua lain kan Hotel siap. Siap lah. Makan je. Kira macam orang tu dia dah siapkan hotel semula. Ya. Dia dah dia, package 900 orang. Oh yang kau cakap tu daripada Johor. dia package lah. Dia pergi sini daripada Johor. Sampai sini ada tukar pemandu. Jadi dia tak ngantuk. Daripada yang dekat Johor kan. Dia banyak dia punya tu. Dia punya ibu pejabat dia. Dia pakai band macam ni lah. Taklah, patutnya kita tak risaulah pemandu tu ngantuk. Dia kalau penumpang ngantuk tak apa. Jangan pemandu ngantuk. Kenapa? Dia bagus pergi ni penumpang dia macam cikgu ngantuk. Bagus dah. Ha? Oh, tidur je. Cikgu dah sampai hilang suara awak. Semua kena tidur. Betul-betul lah cikgu semalam sian. Lepas tunggu awak dekat insurans pun sian dah tidur kat situ. Maafkan saya. Dekat insurans tidur lah cikgu. Dia nak batu suara pula tak ada. Ada macam-macam. Nasib baik cikgu okey kan. Muka okey. Dia ngantuk lah. Lasal-lasal. Kalau ada orang. Ini
Ini pun sesuai juga dengan Kak Umi. Tidur ni mantap. Oh. Ada kami gambar kan? Kalau bergambar tu ni jatuh. Bukan saya cakap dia cakap. Walau weh. Hai, Dek, berapa Dek? 40 baht nah. Ni ambil sekali. Okey. Ayah awak ni, kasih sikit. Tak boleh. Kenapa sepak ni tak orang ada. Kak Umi jahit benda. Aku naik tapi dia minum. Kan saja sejiwa ke nak. Dia air ni je. Air macam mana tadi? Itu sana tu air Gen Z. Air sekali. Air sekali. Gen Z. Air Gen Z tu kala-kala Gen Z lah. Warna-warni kehidupan. Satu ni satu ais eh. Yang pakai Dek, oh Dek. 30 ke 25? Oh, tadi kurang pakai saya. Oh, kurang. Oh, 30 baht ni. Ada. Lagi 5 baht. Sekejap Mana tu? Badai yang tak. Ha. Itu tak ada 10 baht. Saya bagi pin. Suku betul. Oh, kau punya 25, kau mana 25 eh? Mana? Kalau manis. yang biasa 30. Ha. Oh, bukan cakap kurang manis lah. Macam pindah Greenland. Dia nangkat kepala eh. Pemain tegak-tegak. Oh, pindah Greenland. Penting tak? Tak, dia lain. Dia orang ni taki pun beza-beza. Kan badan dia dah sempat kan? Kenapa itu? Ha? Lagi besar. Mana nak cakap? Kita ni orang kan dalam masa kita ni bukan ada rongga air. Yelah bawa makan lah. Dia tak semesti dia akan masak. Tak dah lah bawa Pida dah tak marah sekarang. Kau dah tak diet kan? Kalau dulu yelah. Gula sugar kan. Sekarang dia relax sugar lah. Tak kira lah tu Pida dah tak marah lah. Alah kau ni. Pida dah tak marah. Kan kau dah deal dekat rumah tu hari. Kau nak ni stop diet. Kau cakap dengan Pida. Santai dah. Menteri Kesihatan dah cakap dah. Menteri Kesihatan dah. Aku surrender. Jawatan dah. Buat nanti ada masa sama boleh. Masa tak ada. Dah lama tak kayu macam mana? Tak apa. Pida punya cabaran dah berapa kali raya dah. Tak capai-capai. Tak ke bumi. Dapat turunkan badan. Dapat juga. Dia betul cerita ni. Ha? KPI tak cerita lah. Tak. Dia cabar setiap raya cabar. Turun beran-beran tak turun juga. Selamat tadi. Sama Tapi je. ada murah-murah cuba harga yang mahal. Masalahnya laki dia pun cabar. Tak ada apa. Dia cabar. Kata dia, okey cabar pernah beri Turki. Lepas tu kita kena keluar duit Turki. Apa maksud? Kata cabaran. Begitu. Ya, sahaja. Nak segitu sahaja pun nak buat kayak lah. Kau punya air dah. Kau tak ada makan sekali. Mantap. Dah lah kenyang air tu. Kenyang air tu tak Ruby? Kita kenyang air. Sekejap lah. Buang air tu eh. Ha? Ha? Kau yang tujuh kan? Ni? Marah? Dia punya air batu nampak. Satu lori tu. Apa dah? Kalau kita air batu dua bandar ni satu lori tu nampak. Dah kongkar habis. Kita pun lagi besar bang air batu. Lori kita lagi besar lah. Yalah. Kita dah buat masa pendek mau nak buat foto itu. Tak tahu dia jual. Awak berminat sayur kan? Astagfirullahaladzim. Siapa ni? Adam. Oh Adam aku tak beli. Sayur?
Kasih dia. Ni tak apa kan? Bawang kan? Bawang. Kita makan. Dalam tu lah semua ada orang. Portion nasi pun banyak kan? Portion nasi dia pun banyak. Kalau kat sana portion tu jadi. Dah sampai. Berapa? Berapa kawan? Makan kawan-kawan. Udang sampai. Apa? Udang. Bagi tiga extra. Udang kulit udang. Kulit udang. Kulit. Hot and spicy. Ya Allah, itu punya. Dia ni kat situ. Aku pergi jauh sana tadi. Ya Allah. Ya, pagi tu. Pagi masuk dia kaki sikit. Ya, jangan buang sampai. Dia bawa dia lain kita tu. Jadi macam tambahan. Oi, makan ni. Kalau suka ni. Nasi ni sudah tahu lelet. Tak lah ya. Kau ni punya separuh. Sedaan makan. Itulah dulu yang kau datang tak ajak kita orang. Masa tu mungkin kau orang tak udah makan. Licin tak? Betul apa? Tak khabar aku betul lah kau ni. Makan saya. Bini saya. Minum saya bang. Ada apa misai? Ayo ya. Ini sambal dia ni. Dah juga. Apa? Ini. Apa dari udang? Betul. Saya pun kamu nyosok apa pun. Nombor 5. Nombor okey. Terima kasih. Betul lah. Oh. Supervisor. Boleh makan. Habiskan bok, habiskan tu. Ada lagi habiskan. Ha? Ada lagi. Oh, licin Licin kau ni. Tinggal ni tapau aku ni. Kalau boleh sebab je. Dia jemalah tu tadi. Kan boleh makan-makan nanti. Kau dah kenyang buat macam mana? Malam makan malam.
salad tak? Salad ada lagi salad. Hai. Halal tak halal. Ni apa buah? Buah-buahan. Jom makan. Ni dah ambil dah. Kita nak makan. Dah ambil dua. Wah, patut dah habis. Bukan. Tak ada ni dengan ni manis tak? Betul lah. Ya, sedap. Tak pernah, dia dua ni ada selai sama tapi ni macam ni bau lagi sedap bahasa Melayu lah. Lupa lah. Ni ada campur rencang lah tak ada Mampu tak kak? Apa kalau dulu? Tadi macam kena. Tadi okey. Okey, baru nampak ah. Nanti kita pergi. Kan dah suruh sana lagi ke? Okey. Ni apa? Ruby ada ruby. Sama je rugi ada kadang rugi. Ada tak? Kau nak ruby eh? Ni dapat ruby. Mana tu? Tu. Kak Zai. Saya tak nak. Tak nak. Apa beza dia? Ni bilik penginapan kita hari ni. Okey. Allah. Macam-macam dibawa. Bakal jatuh. Okey. Bilik luas. Toilet.
Okey. Ini je ada. Kita jalan-jalan Jalan-jalan tepi pantai. Jalan-jalan. Nak tulis apa? Just tulis nombor je lah. Ada nombor. Ni semua habis. Ni ada. Ni ada. Ni semua habis. Ni habis. Masuk ada tu. Tak tahu pula. Habis. So habis. Nasi komok Macam tu lah. memang power kawan ni. Nasi komok ni susah nak. Biasa rasa kat sana. Tekak masih sama. Masih nak makan yang sama tapi selalu kita makan yang sama. Kali ni kita lain makan sikit lah, lain sini. sikit lah. Macam nasi minyak punya. Cuma macam maksudnya kenyang tu macam lama lah tau. Oh dia kenyang. Puisi hidup aku dah kenyang nak makan ni tu. Ni tu. Makan benda lapar. Tahu tak? Itu ni tangki GSA ni. Macam apa? Tak boleh tak makan. Ni kalau tangki apa kecil-kecil ni. Jangan kata 60 pun budak. Kau tanya dia Bob. Tanya dia pasal makan. Dah 60 tahun lah. Tu sebab cari sayur je sekarang. Terpening kepala dia tau. Tak. Kau tak tengok baby ketuk kepala ikan dekat meja kan. Dong. Itu pun cerita pasal dia makan. Yelah. Tapi kan Siapa nak makan burger lah di mana? Siapa nak makan burger? Oh. Ini kena bully tau. Dia kena bully tau. Dia boleh semangat. Buli tambah sedar tu kan. Jal. Kau dah order ni? Makan. Makan. Kau ni luar biasa ya. Betul. Kau memang luar. Kau cakap orang. Dah masalah ni tu benda. Budak lah. Ni roti apa? Crispy roti. Ni macam roti susu kan. Canai bang. Tak payah 2 layer. Lepas tu Oh, susu. susu. Susu kan? Ada kan? Tisu dia potong. Dah, lagi sedap dia yang maple. Ni awet buat. Awet buat. Sedap. Mesti sedap ni Jal. Tak sejam. Dah tak kira lah tu dia. Kerana kau topi dah tinggi kan? Topi dah tinggi. Topi dah tinggi tau. Masa pergi sangkut. Dia nak arah okey. Ni boy. Hari ni kau masak Awak ni, enjin kuat lah. Sana topi tinggi ni. Awak enjin kuat lah. Betul. Mana ada tinggi. Itu zaman. Yelah maksudnya kau dah ada ni lah. Kerana tinggi tu orang cakap makin tinggi. Tak lah, just control ni lah. Control. Bukannya kau masak Control kan. kitchen Kau lah. masak sekali je. Tapi dia Control jenis kitchen lah. ya, pemakanan karbohidrat berapa. Tapi kau kena masak. Kadang-kadang banyak kena manage. Ada management. Hari ni nak dapat Manage buat mesti. macam Tapi Manage orang. Tapi kan Jaga kos. ini kita cerita ni kan. Kita antara Malaysia dengan Singapura. Malaysia masih meluas dia. Halal dia. Singapura boleh pilih-pilih. Tapi kalau kita pergi negara lain kan, Europe ke, benda yang Islamnya tu mungkin 100%. kulit je. Kat situ tapi kita jadi turis tau. Kita melancong. Kat situ Adam. Macam mana Adam? Adam kan travelan. Macam mana makan? Boleh cari halal lah. Apa macam mana? Cari halal lah. Kau biasa yang halal? Tak lah. kalau tak halal masak sendiri ya. Masak dia tak pun cari yang tak ada daripada daging. Daging Kan? Ada. Mesti ada. kat sini
Sini Halal tapi jangan cleaning. pening sangat. Jangan pening sangat. Kalau beli kat sana kan. Balkan ke China ramai lagi Muslim dia tu lebih ramai daripada orang Malaysia. China kan pengertian. Sekarang saya makan. Dia tak sebanyak orang. Islam Banyak. Muslim ni pun. Oh. Okey, katakan Satu pagi daerah je. Satu daerah ke apa? Ke semua daerah? Daerah. Ada Muslim ni pun. Wah. China. dia punya Muslim 30 juta lebih. Ke dalam kawasan sepadan tu ke yang atas tu? Bukan, mana-mana pun ada. Orang pun itu ada. Saya baca buku lah, memang dia tak ada pergi mana ada je. Banyak orang bilang. Muslim Lepas tu nak cek makanan ni dekat masjid dia pun ada. Masjid yang dekat lah. Oh, okey. Tapi kalau kat pergi bandar-bandar kecil ada je kedai-kedai yang halal. Mesti ada. Oh. Tapi tengok tu boleh kan depan kedai kan. Lagi tu tergantung. Ha. Oh ni tergantung kedai dia. Sebab sana sejuk kan. Tu tak ada masalah pun. Dia banyak salai. Dia banyak salai kan kalau dari negeri ni. Rasa Rasa Chinese cuma tak dapat jumpa halal kat Laos. itu macam mana makan? Pergi pasar, beli beras, beli ikan. Masak sendiri. Dekat mana kan? Waktu dekat Dah baru je. dekat apa tu? Apa tu? Dekat hotel tu. Hotel ni dekat bandar tu waktu dia mi tadi dia orang apa yang orang apa? Yang muka pau tu apa? China tapi dia muka pau tu apa tu? Yang itu kena masuk dalam kena pemulihan. Uyur eh? Ha? Apa tu? Uyur lah. Dah. Okey, selesai untuk hari pertama. Kadang-kadang orang Malaysia yang kat Malaysia ni morning guys. Tak mawarnya. Cukup rehat ya, Bang Mi. Abang Mi nak ni. Pasal lain ke pasal lain dah. Ni apa? Dia nak berminyak je. Oh. Okey. Kenapa? Satu. Dua. Tiga. Nampak bintang. Tak pakai helmet bilang juga ya. Dah lagi kita pergi makan Badan yang kecil. tak Singapura pandai tak tahu nama. Ada je. Bodoh lagi. Nanti pasal kita singgah kat Perak dekat apa? Dekat apa? Yang lat. Ujung lat. Ambil gambar alat tu ni. Ampun lah. Jalan ni dekat kan apa? Apa? Kili kasar tu kan. Mana bodoh mana Singapura itu kan. Sebab Apa dah lah juga di belakang dia tu. Tengah tu keliling
kat tempat kita, hotel kita yang tu ada Amazon. Ada Amazon. Senang ada nak mengopi. Risau benar ada Kak Umi hilang. Adik Kak Umi tu. Anak nombor 2. Anak nombor 2. Anak nombor 2 risaukan anak nombor 2. Tiba action kan. Yang Ruby kejar Adam dah sana, pergi sana. Patah balik sini dia ikut je. Nak tidur pergi mana? Masa dia tenang. Kalau kita tunggu sini kan, dia ikut pergi sana, dia patah balik. Ayo. Jalan-jalan cari makan. Okey. Tu dah lepak-lepak Dah lepak-lepak. Mana nak order? Air kopi. Boleh lah. Apa nama dia? Hujan apa ni? Ni. Dengan spek mata dia. Hati senang. Ni tempat tengok-tengok binatang ke apa ni? Tempat makan. Darussalam. Kafe. Apa? Ini tempat bagi makan binatang. Oh. Bukan bagi tempat makan manusia Tempat makan Lagi asap Cangkoi Tangkap seekor buat makan asam pedas. Cangkoi. Maklumlah nak makan pun susah. Ambil setengah jam order tak lepas lagi ni. Setengah jam ni. Nampak? Setengah jam order tak lepas lagi ni. Okey. Okey. Dah lah, dah. Siap. Macam rasa lembu je. Rasa? Rasa lembu Ada lagi sikit lah. Habis dah. Okey, kira. Aku duit banyak. Oh, baik lah. Lagi selamat lah. Ni siapa yang bayar? Ifan. 2, 3.
The Dome Cafe. Cafe good news, sea view, satu untuk watch the sunset. Halal food. Number 1. Okay, go. Let's go. Number 1. Tadi banyak Okay. alat. Tunggu second trip ke apa? Aku takut naik situ. Jangan. Okey. Ada driver seorang ni. Ekor P-Esra. Apa? Kita nak ke sini boleh? Nah. Saya lah kali dah duduk tu. Pendek video Ha? Alamak. Saya boleh tak nak naik? Baik. Tak dah steady. Alhamdulillah. Bagus. Kenalah sebelah Adam Bob. Dia lah orang tinggi. Adam ke sana Adam. Adam sana dekat. Tunduk. Saya jalan. Tunduk. Sudah. Kan tak tahu dia tinggal. Tadi ngantuk gila mata. Ngantuk gila. Ngantuk teruk. Betul lah, cakap macam ngantuk pun. Kau ngantuk macam boleh bila sampai. Tapi dah sampai. Ngantuk. Hujan lagi. Dah macam nak main full sleep lah. Tu yang slow laju. Sedap kan? Kita tanya dengan sedap tak? Bandar Ha? Bandar mandi dah. Gen Z aja. Oh, tadi tu mandang dah tu. Bandar tadi. Mana kita jemput Dia masuk nak dalam tu. Dan dalam dia. Yang ni tu bandar dia. Oh, tu bandar dia lah. Bandar dia. Teruk. Ui, ini kalau naik Bistrom ni cemas ni. Tak payahlah bang. Bandar. Kena bawa skuter kat sama tu. Oh. Angkau hijau. Ui, bahaya lah. Condong sangat ni. Kau Umi dah tak. Condong sangat ni. Kau Umi dah kat atas. Alah, tak kepek aja. Nak kau tong kan. Itu, ya Allah, ini kalau Bistrom ni mana tu? Ha? Reverse? Betul dia. Ui, bapa, patut. Ui. Nak kau tong kan. Gila lah. Nak kau tong kan. Ui. Dia juga matinya. Ini tak naik yang motor. G1 pun tak naik. Dia dah tarik handbrake. Ada ni. Nak bergambar ni kan. Oh, lawa tu dia. Lawa dia. Next. Oh, dia pula dia tukar ambil gambar. Tadi nugget ni apa? Wajah. Yelah, mana kita tengok benda-benda ni? Bukan eh? Bukan. Kat tempat lain. Tempat lain. Dia yang tu sebelah sana. Kita tengok tadi di sana. Nah, ini sebelah sini pula. Sini pula. Dapat Faizal dia kan. Aku delete semua. Puas hati aku 100 baht Puas hati aku. Kau jangan bangun tidur kat sebelah lain juga. Rifa. Mana motor lain. Puas hati aku ada ni Faizal pula. Jom. On the back. Wire lah oi. Kau jangan macam-macam Hilang balance pula. Baru tahu macam mana. Okey dah. Okey. Pulau tak nampak. Macam dia lah. Ini nanti pakai edit. Okey. Jom. Oh ni. Lawa lah tempat tu. Aduh. Time ni mesti rindu Aswawi lah Dia Subhanallah. Awak aku tak nak lah naik. Takut. Situ. Dia tak nampak. macam tu.
Azura dengan Zack. Azul. Mak kata abang apa ni? Makcik. Dah lah. Sedap tak? Gaya lah. Sungai kena panjang lain. Pan, ada Bran. Jam lah pergi ya. Yo, pergi ke ni kau. Oh, boleh. Ni Pan. Pan. Next. Bukan selalu ni Pan. View cantik Pan. Okay. Ambil gambar sini ni kita. Ha? Ambil gambar depan. Macam mana? Ini dia. Selamat petang. Tahu tak? Ha. Tahu. Sawadikap. Duduk mana? Tak lama mana pun. Jal, bangun Jal. Dah malam. Dul. Dul. Bangun Dul. Dah malam. Tempat tu. Bil aku dah sampai kat meja dah Bil. Okey. Hui. Jangan kuat sangat wujud tu. Dah dulu yang gantung 360 tu projek gajah putih tu. Dua masa tu dekat apa? Dekat Summit Nangshi. Tak ada pun Tak video ada je. update video je. Video yang 360 kan ada gantung kat sini kan masa tu. Oh. Tak update video Ke je. ada update dekat TikTok. Alamak dah. Okey. Hero Himalaya, adventure. Siapa lagi? Apa? Kau ni teruskan gambar saya dengan motor. Biliknya besar. Tengok garden.
Potong. Sikit. Masak. Okay. This one. Which chicken or shrimp or seafood? This one. Which shrimp? Wishim. Spicy or no? Spicy. Rice 2. Right? This one. Okay, that's all. Where are you? Water? Drink over there. Okay.